Arab Saudi mengambil pendekatan drastik bagi memerangi penularan COVID-19 dengan menggantung pelaksanaan ibadat umrah dan ibadat solat di Masjidil Haram. Menangguhkan rancangan menunaikan haji sehingga COVID-19 dapat dikawal. Seorang lelaki warga negara China berumur 63 tahun yang berasal dari Wuhan dan tiba di KLIA pada 18 Januari 2020. Malaysia juga menghadapi cabaran yang agak getir. Pada November, kadar pengangguran naik 0.1% susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Isu pengangguran di Malaysia sudah sekian lama menghantui golongan siswazah, terutamanya mereka yang baru menamatkan pengajian. Kadar pengangguran dijangka akan meningkat. Soalannya, apakah punca utama berlakunya situasi ini dan adakah wujud penyelesaian alternatif bagi menyelesaikannya? Itu sebenarnya kekurangan tenaga pakar dalam bidang haji dan umrah. 10,000 jemaah haji yang terpilih dan dipanggil untuk menjadi antara tetamu Allah SWT pada musim haji ini. Kalau Allah bagi ujian, itu bukan muhasabah. Itu panggilan daripada Allah. Pendidikan ini adalah satu modal yang besar yang boleh kita jadikan sebagai bahan jualan. Kita tawarkan diploma pengurusan haji dan umrah. Pembelajaran dan juga perjalanan kami sekarang ni, alhamdulillah, sangat bahagialah. Pertama di Malaysia, terbesar, teramai dan paling dipercayai. Program Profesional Haji dan Umrah.